Aku nak tanya lah waktu kau dengan San Homin tu, aku tak nak dengar media cakap kau borak apa Miki dengan dia. Dengan San. Saya tanya dia. Dia marah ke apa time tu? Dia tak marah. Dia macam, dia tak kata benda tu penalti lah kan. Saya tanya dia, penalti ni kawan tu sepak dia belakang. Dia Dia kata, faham ke how? kau cakap Melayu? Ha? Kau cakap Melayu dia faham ke? Saya cerita kat awak ni. Tapi kalau saya cakap pasal orang putih, takut orang tak faham lagi. Oh, okey okey. Ha. Awak Okay. tahu saya punya orang putih macam mana? High Tahu level. tahu 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 orang Penang mesti padunya. Ha. Okay, sambung Lepas balik. tu dia kata, no, this not penalty. Lepas tu dia cakap, penalti sebab dia sepak dia belakang. Kan? Tapi dalam masa orang putih lah kan. Lepas tu dia Macam kata, mana pasal orang putih tu? ha? Macam mana pasal orang putih? No, you friend keep behind. Oh, baik, baik. Ha. Behind bukan tepi ke? Behind belakang. Tepi side. Oh, okey okey okey. Okay. Ha. Pandai oh. Saya walaupun sekolah tak habis tapi ilmu tu ada. Oh, your friend keep behind. Behind the scene. Okay, Ha. betul? Lepas tu dia kata, no, normal. Normal, just want to clear the ball. No, we see VAR. Lepas tu dia, lepas dia dengar VAR tu, dia kata, dia buat muka dia tu kan. Ha. Yang pasal Dominic gelap tu memang saya tak tahu apa. Dia lah 2 minit gelap mesti dia kata yang kau cakap tu legesan faham kot dia cakap. Lepas tu, lepas masa duduk tengah sembang tu, saya tanya lah dia. Apa maksud kencana ni? Kawan saya selalu duduk sebut. Ha. Kencana yo. Ha. Dia cakap apa? Terima kasih. Oh. Hmm. Kencana. Terima kasih. Apa sebenarnya yang Miki cakap dekat Son yang sampai benda tu boleh jadi viral Miki? Yelah, benda tu saya tengok video balik pun saya pun macam gelak kat seorang-seorang kan. Tapi saya respect dia lah. Dia profesional, dia tak ada sombong, tak ada belagaan. Kita dekat Malaysia pun kita kena ambil contoh macam tu lah. Dia layan semua orang. Sebenarnya tak ada apa yang serius pun. Saya pergi kat dia, dia tengah bincang dengan referee. Saya cakap, penalti? Saya cakap, dia kata, how come penalti kan? Dia kata, lepas tu yang saya buat reaction tu, penalti kan. Semua, dia sepak belakang. No, dia sepak bola dia kata. Okay, we see where Itu dia macam frust lah dia kata kan. Dia berarti dia orang pun gelak apa semua.